Okey, dekat sini selain daripada virus, kuman-kuman yang ini adalah lagi salah satu tabiat akibat kita tidak jaga pemakanan kita. So ini adalah salah satu kajian yang saya buat sekiranya anda tidak betul-betul jaga benda-benda ni akan berlaku, akan bertindak balas kepada tubuh badan. Bukan hanya daripada segi immune system tu diganggu oleh virus dan pollution seterusnya. Tapi sekiranya kalau jika anda tidak jaga pemakanan, paling senang, paling paling sekarang banyak masalah. Tadi saya dapat berita daripada sahabat saya, jiran sebelah mak saya itu meninggal oleh kerana sakit diabetes. So, kalau anda lihat diagram ni, blood sugar spike paling penting. Kalau anda tak jaga makanan, penyakit tiga serangkai ni, high blood, high cholesterol, ni semua yang high blood, high cholesterol, high blood pressure, high sugar level. Ni semua dah nampak ni kat sini. So kena 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 berhati-hatilah sahabat-sahabat dan kawan-kawan, because sekarang zaman sekarang kalau ikut fakta yang saya pernah kongsi minggu lepas, the cost of all these rawatan memang begitu tinggi. So inilah akibatnya kalau kita suka makan junk food, kita tak jaga makanan kita. These are all very common, boleh dengar, boleh nampak benda-benda ni. Heart disease, stroke, weight gain, blood sugar spike, bloatedness, dan kadang-kadang sesak nafas, headache, migraine, depression. So kena kena simbang apa yang kita masukkan dalam tubuh badan kita main peranan, dan apa di sekeliling kita tu pun main peranan. So anda punya tubuh badan memang hari-hari kena attack, tuan-tuan dan puan-puan, suka tak suka, whether you like it or not, memang hari-hari terdedah kepada masalah kesihatan. So di sini 5 lifestyle activities yang boleh menjejas you punya immune system. Ini penting tuan-tuan, saya ambil daripada Dr. Jokers, Supercharge for Your Health. Dia cakap immune system ini selalunya memang kena attack hari-hari. Ini saya bacakan daripada terjemahan, ini dalam bahasa Inggeris tapi saya terjemahkan. Di mana immune system ni memang hari-hari akan dikena attack. Common things yang selalunya orang tidak faham, macam mana boleh jadi cripple. Cripple tu maksudnya boleh jadi teruk lah. Dan juga kita boleh jatuh sakit oleh kerana perkara-perkara yang tersebut ni. Bermakna too much sugar dan karbo. Ini bermakna dia pesan dengan kita terlalu banyak gula dengan karbo. Maksudnya kalau nasi ke mi ke, kalau kita ambil terlalu banyak, memang kadang-kadang daripada nasi dia akan convert into sugar kalau kita tak exercise dan seterusnya. So nombor satu tu yang paling teruk yang boleh jejas immune system kita ni, terlalu banyak gula. Eh? Terlalu banyak gula dan terlalu banyak karbo. So kadang-kadang kita pernah dengar kurangkan ini, kurangkan itu. Especially gula. Tuan-tuan dan perempuan. Kedua, tidur. Orang orang kadang-kadang tak apalah, tidur ni normal, janji aku cukup tidur. Tidak. Nanti saya akan kongsi dalam slide yang ke depan, nanti saya akan share sedikit sebanyak di mana sleep deprivation ataupun poor quality of sleep, dia akan menjejas tubuh badan kita. Ini saya akan kongsi dalam satu slide yang akan datang bersangkut paut dengan body clock. Kita punya body clock ni, tubuh badan kita yang Allah Ta'ala cipta ni, dia ada dia punya body clock sendiri. Mana dia ada jam putaran tubuh badan dan organ kita mengambil tugas-tugas masing-masing. Okey, ketiga, air yang tidak berkualiti. Sebab itu saya apabila saya jumpa dengan produk MX5 drop ni, saya suka sebab apa? Masa Kamal dan juga Tuan Rudy dia demo, anda kena faham kenapa mereka demo dengan pH water tester tu. Sebenarnya dia nak sampaikan message dengan anda
Anda kena minum air yang berkualiti. Anda kena minum air yang berkualiti supaya pH tubuh badan anda tu tidak jangan menambahkan toksik dalam tubuh badan kita. So dengan unfiltered tap water kadang kita minum uh, air kira kualiti air tu tak bagus lah. Jadi dekat sini, dengan cara pendidikan yang Tuan Kamal dan syarikat ni tekankan kepada pH water tu, sebenarnya dia penting. Sebab 70% tubuh badan kita ni air. Jadi kalau air yang kita minum ni, air bergas lah, air bergula lah, bermakna dia mendatangkan bahaya kepada tubuh badan kita. Habis yang keempat, staying indoor all days. Yalah, jadi yalah kadang-kadang orang tua kita dia duduk kat dalam, duduk tak bergerak, tak banyak pergerakan, tak ada terdedah kepada udara luar. Dia pun uh, tak tak pernah kena sunlight. Ini pun boleh menjejas kita punya immune system. Dan yang last kali nombor 5 ni chronic dehydration sebenarnya bermakna memang jarang minum air lah. Kurang minum air. Kurang minum air ni tuan-tuan dan perempuan, tubuh badan kita ni 70% perlukan air. Dan di sini air adalah satu transport. Ingat air ni adalah satu transport. Dia bawa kotoran, dia keluarkan kotoran melalui kita pembuangan air kecil, dia bawa nutrisi. Dan dia sebenarnya memperbaiki tubuh badan kita dari sudut kita punya blood vessel lah. Jadi kalau perkara-perkara ini, pada saya yang penting ni nombor satu, nombor dua, nombor tiga ni. Ini memanglah kalau kita tak jaga cara peminuman kita ni, asyik minum air yang bergula je, you punya immune system, maknanya you punya defense system tu dah tak kuat lah. Sebab tentera-tentera you sepatutnya dapat mineral ataupun magnesium, air yang bagus. Tapi oleh kerana kemasukan gula terlalu banyak, you punya tubuh badan dah banyak this what they call it gula. Lepas tu high blood sugar dan high blood pressure all ni semua akan datang. Confirm. Sebab you punya jantung, you punya tubuh badan kita, you punya especially you punya organ, mereka dapat terlalu banyak gula dalam tubuh badan dia akan merosakkan, and salah satu gula is the best food for the cancer. Eh? Okey, jadi bolehkah mineral? Okey, ini soalan. Mungkin orang tanya immune system. Macam mana mineral drop dan magnesium spray ni boleh ke bantu kita punya immune system dan kita punya defense system? Eh, Kalau anda masih ingat slide yang pertama, apabila saya share daripada sel lah, dia akan menjadi tisu yang baik, dia jadi organ yang baik dan dia akan jadi structure yang baik. So di sini memang dah jelas lah, dah jelas mineral drop dan magnesium sulfate memang boleh bantu menguatkan sistem pertahanan imun tubuh badan. Mari saya terangkan jelas satu persatu dari sudut sains, fungsi sel dan pengalaman terapi MX5. So that's why Alhamdulillah saya nampak road tour syarikat ini dia pergi road tour. Sebenarnya road tour yang mereka pergi ni sebenarnya ada tujuan yang baik tuan-tuan dan perempuan. Dia nak membimbing ataupun nak berkongsi satu terapi yang baik yang di mana tuan-tuan boleh buat di rumah. Sebab tu road tour ni, first round ni, mereka mengajar daripada sudut sains, macam mana fungsi transdermal therapy dan macam mana sel kita bertindak dengan relax therapy ni. Okey. So di sini, kalau anda sistem imun bergantung kepada keseimbangan mineral dalam badan. So kalau you are lack of mineral tubuh badan you dan tubuh manusia memerlukan lebih kurang 60 jenis mineral suri atau trace mineral untuk memastikan semua organ sel dan sistem berfungsi dengan baik. So bayangkan tuan-tuan dan perempuan, tubuh badan manusia dari sudut kajian mereka memerlukan 60 jenis mineral suri. So, berapakah mineral suri yang ada terkandung dalam MX5
ocean drop ataupun mineral drops. 92 tuan-tuan, Wan Salehan, CEO company syarikat ini dan juga tim management memilih sesuatu produk yang boleh kata orang tu uh, harga yang berpatutan dan dia memain peranan tuan-tuan dalam tubuh badan kita. So apabila kekurangan mineral berlaku seperti magnesium, zinc, selenium, sistem imun menjadi lemah. So berapa kali yang minggu lepas saya cakap, saya tekankan, dahlah kita tak pernah renovate tubuh badan kita, dahlah kita tak kisah dengan tubuh badan kita berapa yang kita perlukan. Uh, jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang saya sampaikan pada malam ni, pilihan MX5 Solution dengan 92 mineral terkandung dalam ocean drop tu memang sangat-sangat diperlukan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di sini kajian yang saya buat untuk tubuh manusia ni dia lebih perlukan 60 jenis mineral. So bayangkan dahlah kita kekurangan magnesium, mineral. Sebab itu kadang-kadang kita punya kaki jadi kejung, kita punya nervous system jadi lemah. Sama juga immune system kita nak melawan sakit pun tak boleh sebab dia tak dapat bahan yang diperlukan. Okay?